Hari ni kita pergi sekali, lama tak pergi tempat ni. Pulau Pangkor. Misi kita pada hari ni, kita akan duduk 4 hari kat sana. Macam-macam aktiviti kita akan buat situ. Mancing lah, lepak lah, camping, santai, jalan-jalan. Dan kita akan hantar sebiji kereta ke sana. Okay, jadi Pangkor pun antara satu tempat yang best, tempat yang unik juga dekat Perak ni. Ramai-ramai siapa tak pernah datang boleh datang cuba tengok. Boleh pasang camp lah, camping, best. Okay. Okey, jadi kita dah sampai dah dekat JT Marina Island ni. Kita tengah tunggu untuk trip kita nak ke Pulau Pangkor. Jadi ferry ni akan bawa kereta-kereta ni semua pergi ke Pulau Pangkor. Okey, aku dapat tahu kat sini harga dia untuk kereta MPV lah, untuk kereta 4-wheel aku tu lebih kurang 270. Lepas tu untuk kereta biasa macam sedan apa semua tu lebih kurang 190 tak silap aku rasa. Lebih kurang macam tu lah harga dia. Okey, jadi kalau sesiapa yang nak camping kat Pulau Pangkor, nak bawa barang banyak tu, nanti boleh juga bawa kereta ke sana. Okey geng, kita naik atas ferry dah sekarang ni. Tengah tunggu ferry nak gerak. Kita nak ke Pulau Pangkor. Tapi ferry ni aku naik ni rasa gerun sikit sebab dia punya tiang, adalah tiang jadi rasa macam gerun, rasa macam nak jatuh ke tepi. Sebab dia umpama apa tau, macam satu papan flat tu. Lepas tu kereta atas tu dia terapung pergi ke pulau tu. Right, jadi tengok lepas ni kita macam mana pula. Okey geng, kita dah sampai dah Pulau Pangkor ni. Naik ferry tadi tu. Jadi ferry dia ni akan berlabuh, bukan berlabuh, berhenti dekat Galeri Pangkor ni. Dia dekat juga dengan pekan tu semua kan. Jadi sampai sini boleh dah naik kereta kita sendiri untuk pusing-pusing kat Pangkor. Tapi bagi aku senang cakap, untuk camping kena bawa kereta sendiri lah sebab barang kita banyak apa semua tu. Tapi kalau kau datang sesaja sekadar nak melancong apa semua tu, aku better naik motor lagi sebab naik motor akan dapat rasa vibe yang lagi best dekat Pangkor. Okay, jom kita usah tengok apa aktiviti lepas ni. Mantap. Okey, jadi kita dah sampai dah campsite ni. Campsite ni nama dia Camp Kampung Penyu. Mula-mula aku ingatkan owner sini hanya memang minat kat penyu je semua kan. Tapi rupanya bukan. Memang pantai ni kadang-kadang akan ada penyu datang telur kat sini. Sini pun ada banyak juga info-info tentang penyu semua tu. Lepas tu dia ada bela kau 2-3 ekor nak penyu. Boleh tengok semua. Memang cantik, comel ke. Okay. Dan sini juga boleh. Kau bisa siapa yang minat camp sini boleh datang lah. Demi suasana pun cantik pun semua tu cantik. Kemudahan pun banyak. Surau ada, tandas ada, kalah air pun ada. Jadi memang kemudahan dia banyak lah. Kita selesa apa semua tu. Kita dah tour dah campsite ni. Kita dah cari tapak yang cantik. Okey, jadi kita set kemah dulu. Lepas set kemah, kita pergi makan lah. Sebab perut dah tak tahan dah. Geruk ni. Perut lapar kita ni. Ketat tu dah ada. Tu dia, cabut. Sudah. Habis. Kata tak cabut. Habis lah. Kata tak cabut. Tengok kan? Terima kasih bos. Sini. Nah. Okay, lepas habis makan pun semua tu, kita dah bawa motor pergi ronda-ronda Pulau Pangkor ni. Jalan-jalan dia tengok pun semua kan. Sebab Pulau Pangkor ni memang sesuai bawa motor lah. Baru kita dapat rasa vibe Pangkor yang sebenar tu orang cakap. Okay. Jadi lepas kita ronda tu apa lagi, kita mulakan sesi mancing kita, iaitu surf casting. Jom. Ada tukang pasang umpan tu, sebab aku takut dengan geli. Hari aku dah sekarang sampai Pangkor ni, duduk tengah surf casting tengah hari ni. Ni Gary tengah buat live. So, sambil tu bosan-bosan aku pergi check apa sejarah dekat Pulau Pangkor. Betul aku dapat sesuatu. Pulau Pangkor ni walau kamu tengok sekarang ni macam sunyi, sepi, memang tak pernah ada orang kan. Tapi beratus tahun dulu aku baca sini tengok apa pada zaman dulu, kapal pedagang daripada China, India, Arab wajib lalu Selat Melaka. Sebab ini adalah salah satu pulau yang ada dekat Selat Melaka yang air dia cantik, tempat dia cantik, kawasan dia pun cun, sunyi apa semua tu. Jadi dia orang datang sini untuk buat apa? Singgah untuk tunggu angin monsun lalu. Okey, sebab dia tak boleh dagang bila angin monsun. Kalau angin monsun dia dagang juga, macam tu lah buat terbalik apa semua tu kan.
Lepas tu kau boleh nampak sebab apa sini. Sini dia tertutup dengan banyak pulau. Jadi dia angin monsun tak dapat nak pukul laut dekat sini. Jadi dia orang boleh rehat, tunggu monsun tu lalu semua tu, baru dia sambung balik dagang dia orang. Dan juga lagi satu, dia orang ambil bekalan air dengan bekalan makanan kat sini. Tengok sampel Pulau Bangkok ni. Walaupun sekarang orang tengok dia macam sunyi, tapi ratusan tahun dulu dia sangat-sangat sibuk. Dia antara laluan perdagangan yang paling sibuk di dunia sejak ratusan tahun dulu. Bangkok ni bukan main-main. Lagi satu, aku dapat satu mitos aku baca kat sini. Tak tahu betul tak betul. Kalau ini orang kau boleh type dalam komen tengok betul tak betul. Nama Pangko ni asalnya orang cakap dulu datang daripada bahasa Thailand. Pangko, P-A-N-G-K-O. Maksud dia adalah satu pulau yang sangat cantik dalam bahasa Thailand. Itu aku tak tahu betul tak betul. Aku baca ni dalam ni lah bagi tahu kan. Kalau tak betul jangan kecam aku pula. Itu antara satu fakta-fakta dan juga sejarah yang aku cek tadi. Ya, Pulau Rembat roti kita tu. Camping dekat sini aku nak pesan satu je. Kamu kena jaga. Ada satu natang tu nama dia Pau. Orang kalau tinggal campsite ke apa semua tu, jangan ada makanan apa semua. Kalau tak memang dia bawa geng-geng dia jadi ada strategi ni yang kacau buat camping korang. Kau halau depan, belakang datang. Halau belakang, kiri kanan datang. Dia macam ada planning buat buruk kat sini. Bahaya weh. Mo Sampai kat Pulau Pangkor, kita tanya kalau kita sebagai orang Perak ni, apa benda kita duk tanya tu. Kita sebagai orang Perak, tapi kenapa Pulau Pangkor dia tak menggunakan logat Perak, tapi dia menggunakan logat utara? Ini satu soalan yang amat pening, yang dah lama aku fikir kenapa dia sebab macam tu. Jadi kita sekarang ni jumpa ada tu abang hotai kita ni. Memang orang Pangkor. Jadi kita tanya tengok beberapa soalan tadi tu. Kenapa orang Pangkor cakap utara? Inilah yang kadang-kadang bukan kata sekali, bukan kata sekali apa yang tanya. Tapi ada orang lain tanya, kat Perak kenapa dia tak cakap Perak? Sebab kebanyakan ya, kita ni dulu orang kita ada suka duk belayar, pergi ke laut, kahwin. Kebanyakan dulu orang-orang belah utara ni, mereka Penang. Kadang-kadang kalau tengok kat Pangkor pun ada orang Penang. Macam kata cuma ada selain tu leleh sikit, lanjut tu ada sikit-sikit dia. Macam Kedah ni dia lanjut sikit tu ni Penang ke, tapi Penang dengan Pangkor dia lebih kurang lorat. Dia lebih kurang lorat. Boleh Pak Lang huraikan beberapa perkataan yang bezakan utara Pangkor dengan utara Penang? Tapi lah ni kalau kata dulu, kalau kata kat Penang kan, orang Penang duk cek kan. Orang Pangkor pun ramai duk cek. Yang tahun 83, 84 dulu kami suka masuk Penang. Masa tu kami kekal masuk ada dua tempat. Satu Batu Maung dan satu lagi dekat Welki. Tahu? Welki Batu Maung. Okey. Mungkin dia dah ubah nama tak tahu. Dekat Welki tu dulu solid. Kami orang Bangkok ni bila masuk Penang kan, tengok kita kena naik sampan. Ada apek-apek tu, depa punya sampan tu macam naga. Dia betul macam memang solid, tapi tak tahulah lah ni Pak Lang tak tengok. Pak Lang duk pergi ke kat Koston kat atas kan, tapi kat laut dia Pak Lang tak tengok. Kalau dulu kalau kita pergi ke laut, kita sampai dekat Pulau Pinang tu, kita duduk dalam bot, nanti depa main rapat, kita tanya nak naik ke darat tak. Oh, kira zaman Pak Lang dulu memang naik sampan daripada Pangkor pergi ke Penang. Bot kami. Bot engine lah. Kami ni nanti masuk pergi tangkap ikan sampai Penang. Bila kami tangkap ikan sampai Penang, kata-kata orang Penang call, Penang naik ikan, kami akan pergi sana. Okey, jadi kita boleh nampak sini mungkin ini adalah berkenaan dengan pasal hasil laut lah, hasil laut kan. Penang dengan Perak, jadi orang Penang datang sini, orang Perak pergi sana. Jadi tu sebab itulah ada terjadinya orang Pangkor ni semua cakap utara. Mungkin itu sebab dia kan. Sebab Perak ni pun antara satu negeri yang paling banyak logat boleh katakan. Okey, jadi terjawablah persoalan sekian lama kita tanya. Tu dia. Logat utara di Pangkor. Kita orang pulau kan. Kita kena rapat. Okey, terima kasih Pak Lang sebab jawab soalan tu. Sama-sama. Okey, thank you. Kalau boleh happy kat tempat malam. Ya, boleh, tak ada masalah. Memang happy. Sekarang ni baru sampai dah, saya happy lah. Selepas kita bersembang dengan Pak Lang tadi tu, okey, aku dapat rasa ni, feel aku sendirilah. Apabila bergabungnya logat utara dengan orang Perak ni, dia akan jadi macam lembut sikit kalau macam belah-belah Pangkor ni. Kalau macam biasa kita dengar orang utara cakap, dia akan agak kasar sikit. Sini dia jadi macam lembut sikit. Mungkin kombinasi antara logat Perak dengan logat utara, dia jadi macam tu. Ini pandangan aku sendiri. Aku sudah tahu, rasa macam tu lah.